tempat dia, Jah. Oh, ni apa ni? Ini TV lah. Dia macam dia rumah lah. Dia rumah lah, ya. Mana pelamin dia? Tu kan pelamin tu. Cantik. Cantik kan? Dia tradisional simple je. Sebab jemputan tak nak banyak kan? Yalah, betul. Berapa jemputan kita? Kita tak berapa. Tapi nak kata glamour-glamour tu tak ada. Tak ada. Tapi kalau kita cantik tu. Dia Tapi kata dia tak nak pelamin. Maknanya? Yelah, kalau ikut anak aku tu, dia nak nikah kat masjid, baik kita buat kat sini. Okey, jadi boleh bersanding sini, nikah kita buat kat situ. Kau kata anak kau tak nak bersanding? Sebab tu aku dah buat kat sini, supaya paksa dia bersanding kat situ. Sikitlah duduklah. Dia duduk nikah kat situ? Ya, nikah kat situ. Tapi maknanya tak ramai lah orang Kita 100 orang je kan? Muka macam... Ini berkata Bukan main kata dekat yang mami kata dah move on, tak ada rasa. Sekarang lain pula. Tu yang aku geram tu, Macam mana mak dia boleh reject aku, lepas tu terima perempuan tu. Yesh. Yelah sebab dia Sharifah. Kita kan tak ada Sharifah. Sekarang lain pula. Tu yang aku geram tu. Apa ingat? Oh, yang masuk syurga tu Syed Sharifah je. Yang orang biasa macam kita tak dapat masuk syurga. Ni masuk syurga tu dengan rahmat Allah, dengan amalan. Tapi dah lah. Tak payahlah nak pergi seram mak dia pula. Tak best lah. Aku tak kisah. Yang penting aku puas hati. Kau pakai. Memang kau pakai seatbelt. Kau pegang elok-elok kereta aku nak pecah ni. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum, awak. Waalaikumsalam. Awak, tengoklah Aisyah ni. Aisyah nak pergi seram mak awak pula. Berdepan untuk apa pula ni? Tak tahulah. Saya tak tahu. Ya Allah. Aisyah. Biarlah awak jangan masuk campur, boleh? Tak campur. Tapi saya kena teman Aisyah ni. Ikut awak lah. Awak jangan cari pasangan mak saya je. Kalau Aisyah nak cakap, biarkan dia bercakap. Jangan sampai mak saya benci awak pula, Fatimah. Faham. Apa-apa nanti saya update. Ni saya tak ada kat rumah tau. Saya on the way pergi kerja. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Dah, balik. Jangan kacau aku. Balik. Jangan. Aku tidak mau sana. Stop. Umi tak boleh buat saya macam ni. Umi, saya yang sepatutnya menikah dengan Ustaz. Bukan Kasih. Walaupun Kasih tu nama dia kekasih. Tapi kasihanilah. Apa kau merepek ni? Panggil Umi Aunty Alawiyah lah. Saya faham. Aunty dah tua. Tapi saya nak panggil Umi sebab